Negeri apa paling famous kat Malaysia, guys? Negeri apa paling famous? Jawapan dia Kelantan. Negeri Kelantan paling famous sekali kat Malaysia. Bukan Sabah, guys. So orang Sabah janganlah ingat semua orang cakap pasal Sabah, tahu. Sebab ada orang marah, dia kata, kenapa you orang Semenanjung suka cakap pasal Sabah? Excuse me, Sabahu, tak kenal tu. Populariti Sabah kat Semenanjung sangat-sangat rendah. Negeri apa yang popular kat Semenanjung, guys? Kelantan. Kelantan paling famous. Kelantan yang paling diperkatakan dekat Semenanjung, guys. So, Sabah kena relax. Kelantan kena kecam selalu gila babi. Tapi kita orang relax je. Korang Sabah kena kecam sikit dah tak relax. Jangan. Relax ah. Kau faham tak? Jangan risau lah. Orang Semenanjung tak ada mengata Sabah, tak ada lah. Tak popular pun. Kat Semenanjung, Kelantan lagi popular. Paling popular Kelantan. Tu korang kena faham. Sebab dekat Malaysia ni dia ada dua jenis rasism. Satu, rasism sesama bangsa. Kedua, rasism terhadap Kelantan. Faham tak? Dia macam Goju Satoru dengan Ryomen Sukuna. I'm just a holy fool,